Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni hari Senin, cuti Wesak. Sekolah cuti, kita pun cuti sekali. Dan ke mana aku nak pergi pagi ni, korang tunggu dan tengok. Alhamdulillah sekarang aku dah sampai dekat Taman Loh. Kenapa aku datang sini? Aku nak bawa anak-anak aku pergi ke Kubang Gajah Waterpark. Kak, tadi saya order bilik dia tu atas nama Haji. Oh, dia boleh tidur kat sini Boleh. Oh, kalau tu semalam masuk dah. Okey. Kanak-kanak yang ni dewasa. Kecil. Alhamdulillah sekarang ni kunci aku dah ambil. Tiket gelang pun dah ambil. Jadi kita nak ambil barang dulu sebab sini boleh bawa makanan tau. Bila boleh bawa makanan, Alhamdulillah jimat sikit. Sebab aku pun dah masak banyak. Bukan aku, bini aku masak. So kita ambil makanan dulu, lepas tu kita masuk dalam. Tengok macam mana rupa tempat tu. Okay, jom. Jom. Makanan boleh bawa? Cantik tempat ni. Tapi sebab kita dah ambil bilik, lokal tak payah. Macam lelaki. Luas surau dia. Air mineral. Oh, tak ada yang besar lah. Kecil. Baik kat sini kak? Kat depan? Depan lah, kat depan. Depan. Wow, ada wedges. Betul ke? Kan salah kira tu. Betul. Bukan RM13 ni? Bukan air ni RM13? Ni RM1. Ni? Ni? Oh, patut nak kira. Ha, nah. Beli ada RM3. Akak mood tidur lagi ni. Itulah. Ngantuk ya? Cuti hari? Rabu? Rabu. Okay. Sorry bang. Alright, tak apa. Mana ibu? Jom. Bilik kan Kalau kat tepi tu. Kat sini. Oh, ni ada jual lagi aiskrim. Makanan banyak sini. Ni Rasta Burger tak buka lagi. Ada? Aiskrim depan tu ada lagi. Awas. Ni atas ni ke bawah? Awasi anak anda. Bilik. Ni cantik. Ni tu bilik tu. Sana depan. Jom. Sorry. I suka tengok pemandangan. Sabarlah. Boleh. Sana. Kita tingkat satu atas. Tinggi tangga dia. Cantik masjid tu. Kita dah sampai kat bilik kita. Assalamualaikum. Okay lah, not bad lah. Dia unik. Biasa dekat atas tapi ni dekat bawah. Aircon dia boleh ding. Di level atas ada 4 bilik. 1, 2, 3, 4. Kat bawah aku tak ingat. Tapi bawah tu ada banyak bilik besar tu. Kat sini ada bilik-bilik biasa je yang ada 1 katil queen. Kat bawah tu yang 2 katil queen ada. Yang sekali dengan katil single pun ada. Ini pemandangan daripada atas. Korang mandi kat sini tak panas, geduk sebab dia pasang dengan apa nama ni, dengan jaring hijau ni. Lagi mana-mana waterpark, tempat yang paling menjadi tumpuan sekali macam ni.
Tapi ini kecil je. Korang tengok bawah tu ramai orang tengah menunggu tau. Dia tunggu air ni jatuh. Sikit lagi. 3, 2. Lambatlah pula. Okey, nak jatuh. Tengok. Ada kat bawah tu ramai orang menunggu. So, betul, confirm. Aku pun sama sibuk nak naik. Weh, kita turun beronsur. Mana, jom. Dikit naik belah mana? Naik belah sini. 1, 2. Weh, sejuk ni. Dalam tak? Dia pakai pelampung ni. Ada orang. Dalam tak ni guys? Ni apa try? Ayah. Dalam lah. Pakai pinggang. Ish. Ada sakit. Kalau kat sini pakai pelampung sedap ni. Bahagian atas pelampung dia jalan ni. Tapi sebab kita tak sewa pelampung, jadi kita berjalan kaki. Ada terowong. Seronok Kita pergi dekat tempat budak pula. Kat mana tempat budak? Ada gelongkol. Walaupun tak tinggi, kita try. Ajar dulu. Okay, next kita pergi dekat tempat yang dalam sikit untuk orang dewasa. Dalam ah? Dia makan dalam. Sana dalam. Tak payah pergi sana. Sana jangan pergi. Okey, sini dalam lah. Betul-betul dalam untuk dewasa. Macam aku ni 171 cm dan pakai tadi. Kalau lagi sana dia lagi dalam. Untuk kanak-kanak main kat sana je lah. Okey lah. Dengan dia punya harga tiket tak mahal mana. Memang cantik sangat. Aku suka tempat ni sebab apa tau? Sebab dia senang, dekat. Nak pergi mana-mana tak ada jalan jauh penat. Kalau tempat yang besar-besar tu yang korang bayar sampai 60, 70, 100 pun ada. Tiap pemana yang korang nak pergi, jauh tempat dia. Penat berjalan je dan menunggu queue. Sini tak perlu. 1, 2, 3. Tak sampai. Speaker. Dia pemilik. Alhamdulillah aku dah buat mandi. Jadi sekarang aku nak balik. Aku recommend pada korang untuk bawa anak-anak ke sini. Sebab dia murah, cantik, menarik. Dan tempat dia tak adalah pulang. Jadi korang tak penat kalau mandi kat sini. Kubang Gajah Temenung. Kat sini ada playground free. Not bad lah. Tapi yang agak menarik, dia punya buaya yang korang tengok. Bapak tinggi.
Wah. Okey lah, boleh lah untuk budak-budak main. Tapi syarat ni baju jangan basah waktu masuk kat sini Pastikan kering, sekering-keringnya. Okay, kita pulangkan kunci balik. Nak? Memang agak adil lah kayaknya. Okay, say. Alright. Alhamdulillah.